Kita solat taubat dah, kena bayar qada juga. Solat fardu kita tinggal. Dia tinggal semayang banyak, 20 tahun lagu. Okey? Ni alhamdulillah, insaf dah. Banyaknya dia tinggal semayang, dia sudah mulai semayang sekarang. Bermakna dia berhutang dengan Allah. Okey, bila dia berhutang dengan Allah, hak fardu-fardu 20 tahun, cukup tak dengan semayang sunat taubat saja? Ataupun kena qada juga. Okey? Dengar baik-baik. Kalau kita berhutang dengan kawan kita RM1,000. Faham lagi? Dulu 10 tahun lepas, kita berhutang dengan kawan kita RM1,000. Kita tak bayar. Kita lari left group, kita kerak nombor telefon, tukar nombor dan sebagainya. Terminate Facebook. Dah tak apa bayar hutang. Banyak macam peseng lah. Faham? Setelah 10 tahun, kita rasa insaf. Yang kita ni tak bayar hutang orang RM1,000. Okey? Lalu kita pun semayang sunat taubat. Faham? Esok kebetulan Tuhan buat jumpa dengan tuan hutang. Tuan hutang kata, baru jumpa 10 tahun cari. Hutang RM1,000. Janji nak bayar. Dia kata, saya sunat taubat dah. Boleh tak? Boleh tak? Kita kata, tak payah bayar dah. Apa tak payah bayar? Saya insaf semalam, saya semayang sunat taubat. Jadi tak payah bayar. Oh, sedap gamak tak? Kena bayar tak? Kena tak? Dah pun tanya kau. Mu dia boleh jawab dah. Mungkin tanya pun tak. Maka tu hutang manusia. Tengoklah kitab Sahih Bukhari. Fadainullah ahaku an yuqda. Hutang dengan Allah lebih berhak dibayar. Okey? 4 mazhab wajib bayar. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Tak ada khilaf. Okey?